Pahang 06. Tapi sekarang menetap di Damansara Damai, area KL. Jadi sekarang saya berminat untuk menyimpan dan untuk bagi apa orang panggil, saya berminat untuk ajak orang untuk menyimpan emas lah, macam tu. Untuk saya berminat lah untuk buat buat benda ni. Okey, baik. Terima kasih Jadi Tuan satu, Syazwan. saya peniaga lah. Saya memang meniaga. Okey, Full okey, time okey. saya meniaga. Okey, baik. So, tahniah lah. Tuan dah berminat. So, dekat sini malam ni, Cik Zarin akan tunjukkan lah macam mana cara untuk nak jana income dengan public gold. So, sama ada sesuai ataupun tak sesuai dengan Tuan Syazwan, nanti Tuan Syazwan nilai lah. So, kalau berminat, kita boleh go for the next step lah. So, saya jemput Cik Zarin untuk... Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum Tuan Syazwan. Okay, terima kasih Tuan Masalah. Fikri. So, Tuan Syazwan dekat Damansara Damai? Kalau dia sekarang saya dekat Kuala Lumpur. Okay. So, Damansara Damai tu tempat mentor kita dulu tu. Mentor kita membina, ada, kalau Tuan Syazwan dah kenal lah, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i tu, mentor kita tu. Dia memang membina kehidupan dia tu dekat Damansara Damai lah. Okay, so insyaAllah. So, ada jejak-jejak orang berjaya kat situ lah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so sesi malam ni dia bukan seminar, dia bukan ni lah, dia just satu kita panggil screening proses lah. Macam Tuan Fikri cakap tadi, kita akan sama-sama screening. Sama Tuan Syazwan akan tengok sama ada Tuan sesuai untuk bisnes ni dan kami pun akan screen sama ada Tuan sesuai lah bersama-sama kami lah sebab kami sedang mencari business partner. Faham? Right. Okay. So tak apa, saya punya presentation mungkin dalam 15 minit saja. Lepas Boleh? tu ada soalan tuan boleh tanyalah. Boleh. Okay. Okay, so saya sekejap ya. Okay, so basically dekat bisnes public goal ni kita bercakap tentang macam mana nak jana pendapatan pasif. Maksudnya passive income lah. Tuan tak kerja pun boleh ada duit sebanyak 5 hingga 10 ribu ringgit dalam masa 24 bulan dari sekarang. Dia bergantung kepada apa yang tuan apa decision lah pada malam ni. Okay, so Faham? this is okay, ni tak ada apa. Okay, so inilah yang saya cakap tadi, mentor kita Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, seorang miskin bandar dulu dulu duduk tengah-tengah KL tu lah, Damansara Damai, isteri seorang, anak 8. Tapi sekarang dah pindah lah duduk kat Cyberjaya. Memang seorang self-made millionaire, maksudnya seorang jutawan lah, bukan lahir-lahir jutawan. Okay, so mentor Faham? kita ni dah bantu lebih 300 orang yang ada income macam tadi. Tu termasuk saya dan juga Tuan Fikri lah. So Tuan Syazwan insyaAllah one of the anak murid Tuan Zul lah. Kalau Tuan bersama-sama kami. Okay. 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 Okay, di atas saya tu ada seorang lagi namanya Tuan Syarif Jamil. Yang mentor tadi tu atas sekali. Okay, di bawahnya tu adalah Tuan Syarif Jamil nama dia. Ini pun upline mentor kita. Okay, so nanti Tuan pun akan dapat mentorship daripada Tuan SJ jugalah. Okay, so ni briefly. Tadi Tuan kata Tuan minat nak simpan emas. Satu lagi nak ajak orang nabung emas sama-sama kan? Betul. Okay. So, ini dua cara lah yang Tuan boleh dapat untung dengan emas. Satu, simpan emas. Simpan Hmm. emas pun boleh untung juga. Okay, tahun 2021 dulu saya beli 10 gram emas. Silap ni bukan ni 1 dinar ni. Okay, 10 gram emas. So, senang kata dalam masa 5 tahun ni saya dah untung 162%. Kalau bahagi, setahun 32%. Faham? ASP tabung haji berapa tuan? ASP. Saya kurang Mm-mm. tahu lah pasal simpanan. Tu yang saya Okay. nak mencuburi. Okay, right. Okay, so kalau ASP tabung haji dia lebih kurang 3 hingga 5% saja. 3 hingga 5%. Ya, sebab tu ramai orang dah beralih ke emas lah. Kalau As- duit-duit jangka masa panjang tu. Sebab kalau tak, duit kita tu makin jatuh nilai. Faham? Okay, so tuan boleh dapat 30% kena, setahun lah kenaikan macam tu. Oh, 30%. Yes, so dalam 5-6 kali ganda. 6 kali ganda lah kita kata. Kembalikan. Ya, betul. Okay, dan satu lagi cara tuan boleh untung dengan bisnes emas lah. Right? Jadi, ini basically dia macam ni. Contoh, ada seorang penyimpan emas buat belian 100 gram daripada Tuan Syazwan. 100 gram tu nilai dia RM70,000. Tak kisahlah seorang ke, okay, kalau 10 orang beli 10 gram ke, kan?
100 orang beli 1 gram ke, total dia 70,000 contohnya. Jadi public gold akan bagi insentif, okay, sebanyak 1 hingga 2% ikut tahap dealer masing-masing lah, dealership. Kiraan mudah dia macam ni. 70,000, okay, ini paling tinggi 2%. So tuan akan dapat 1,400. Okay. So itu direct lah, straightforward. Okay, so nanti banyak lagi lah income-income. Ini yang satu je income saya cerita malam ni. Alright. So kenapa bisnes public gold? Dia banyak lah. Tapi yang tengok yang paling utama ni, produk ni evergreen. Boleh tak saya tahu tuan bisnes apa tu? Perfume service aircon. Okay, alright. Okay, so demand memang ada lah kan? Kan? Demand and supply tu memang ada. Okay, tapi bisnes emas ni, dia satu kelebihan dia yang terbesar adalah produk ni dia evergreen. Dia tak bermusim. Contoh macam musim raya kan, fashion itu ini. Tapi kalau emas ni, sebab orang nak buat simpanan. Setiap orang yang ada duit, dia mesti akan cari juga sebab dia nak buat simpanan. Okay. So orang akan tetap cari harga emas rendah, harga emas tinggi, harga emas tu tak bergerak ke, stagnan, kita tetap akan untung. Sebab orang akan buat simpanan. Asas dia kita kena educate dengan cara yang betul lah. Right? So yang lain-lain banyak lagi lah. Okay. Bisnes ni boleh buat online. Contoh macam sekarang ni, online je. Saya pun balik daripada Jogja ni, daripada Indonesia. So kat sana pun saya boleh buat bisnes. Saya pergi sana buat bisnes. Tapi dalam masa yang sama, bisnes saya kat Malaysia pun jalan juga. Stok tuan tak perlu simpan. So dia pun, emas ni tak ada expiry date. Memang kita tak perlu simpan stok. Semua public goods settlekan. All the operation punya proses. Kita tak perlu buat apa-apa lah. Right? Okay. Lepas tu, okay. Macam mana tuan nak dapatkan 5 hingga 10 ribu ringgit sebulan ni? Mudah je. Tuan tak perlu nak bawa emas pergi jual. Okay. Tuan hanya perlu educate. Pandaikan. Contoh macam Tuan Fikri lah. Dia pandaikan masyarakat tentang simpanan emas. Tuan jumpa Tuan Fikri kat mana? Saya dekat online. Online, okay. Dekat mana tu? Online kat mana? Trade. Trade lah. Okay. Jadi tuan adalah salah seorang daripada 1,000 penyimpan emas Tuan Fikri ni. Okay. Jadi kita educate tu, tengok Tuan Fikri buat online je. Tuan pun jumpa Tuan Fikri. So nanti customer tuan pun akan jumpa tuan dekat situ lah. Faham? Okay. Jadi kerja kita mudah saja. Kita tak jual emas. Kita hanya educate. Apa kepentingan emas kepada 1,000 orang penyimpan emas ni. Kita andaikan seorang tu menabung RM250. Kan? Bukan tak perlu seorang sampai 1,000 pun, RM250. Okey lah, dia macam 10% daripada orang yang bergaji 2,500. Sebab tu student pun boleh simpan emas. Faham? Right? So darab dengan 2%, ini passive income yang kita cakap tadi. RM5,000. Ini minimum. Ikut pengalaman saya, diri saya sendiri pun, dalam 300 FL saya dah dapat income macam ni. FL tu frontline lah, customer lah. Okay. So dalam team saya pun, dalam team G100 kita yang besar ni pun dah ramai dapat income macam ni lah. Okay. Okay, tapi tuan jangan risau lah, kita adalah semua training dan sebagainya. Ini saya update sikit. Perkara ni kita tak update dekat luar. Ada rakan-rakan dealer kami nak sebarkan manfaat ni. Okay, bila share, income ni besar dia baru je share. Income RM30,000 memang kena kecam. Sebab orang luar tak boleh brain. Macam mana tak kerja boleh ada duit sebanyak tu. Sebab tu kita hanya banyak kita akan tunjuk dalam sesi macam ni. Okay, so ini real case study. Ini memang semua yang dapat income dalam Mr. Public Gold lah. Ini student 3,000 lebih, lecturer 5,000, ini nurse 8,000. Okay, dan nurse ni dia dah berhenti dah jadi nurse. Masa nurse dulu dalam 4,000 je tak silap saya. Right, so ada lagi lah. Ni 13,000. Okay. Ini income daripada upline punya ni lah. Dalam team saya sendiri pun ada. Cuma saya share yang sikit je. Nak share banyak boleh. Yang Indonesia pun kita boleh share. Okay. So Dia worldwide macam mana tuan? Dia Indonesia maksudnya dia bukan untuk orang Malaysia je ke ataupun semua boleh? Betul. Public Gold ni dia base dekat Malaysia.
Tapi kita Hmm. dah masuk pasaran Indonesia, kita dah ada branch dekat sana, kilang emas pun ada dekat sana. Okay. Singapura pun sekarang kita tengah nak ni balik. Dulu kita pernah ada branch kat Singapura. Okay, sekarang lepas tutup, customer Singapura masuk JB. So now kita tengah nak buka balik lah dekat Singapura. Brunei pun kita ada customer. Jadi empat ni negara utama. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. So bayangkan tuan, kita nak educate 1,000 orang je. Kan? 1,000 orang je. Rakyat ini kalau gabung ni berapa ratus juta ada. So yang mentor kita orang cakap, 7 keturunan tak habis lah. Founder pun cakap macam tu. Okay. Jadi, ini 4 perkara yang utamalah yang tuan akan dapat. Okay, so saya tunjuk sikit dekat tuan. Kalau dekat phone tu, kalau tak nampak, tuan boleh zoom sikit. Nampak, nampak. Nampak Okay. So yang pertama adalah financial freedom. Financial freedom ni kalau bahasa mudah dia pencen. Macam Tuan Fikri cakap tadi tu. Saya dah pencen muda Alhamdulillah. Umur 28 tahun sebab saya kenal public goal awal. Tapi kalau Hmm. Tuan Syazwan mula sekarang tak perlu tunggu macam saya. Berapa tahun baru nak capai benda ni. 2 tahun Tuan Syazwan dah boleh capai dah. Okay, ini income pertama saya. Kalau tadi kan saya tunjuk besar-besar kan. 8,000 lah, 13,000. Takkanlah semua orang bermula macam tu. Tak. Ada orang yang macam saya ni. Okay. 2018 dulu saya mula jadi dealer. Income RM2.69. Siapa tertarik waktu tu kan? Kalau saya pun tak nak. Tapi sebab bila saya dah faham. Bila kita educate 1,000 orang tu. Uh, Setiap bulan mereka akan buat simpanan. Setiap bulan orang akan dapat gaji. Betul tak? Hmm. Betul. Jadi income kita tak akan putus. Oh, setiap kali diorang masuk kan, so itulah akan jadi kita punya income. Betul. Oh. Okay, tuan bayangkan contoh. Setahun 100 orang dulu. Tu akan dapat certain income. Tahun kedua jadi 300 orang contohnya. Jadi yang 100 awal tadi tu dia tak hilang customer kita. Okay. So sebab tu income tu dia makin bertambah. So itu yang berlaku tahun 2020. Okay. Dalam 2 tahun saya buat bisnes ni, income saya dah dalam range yang saya sebut tadi, 5 hingga 10 ribu. Waktu ni income saya RM6,000. Okay. Waktu tu tak ada apa yang kita ada sekarang. Jadi saya akan tunjuk apa yang kita ada sekarang lah. Kalau saya waktu tu boleh buat macam ni, saya percaya Tuan Syazwan lagi boleh buat lah sepatutnya. Right? Okey, lepas tu yang kedua, tuan boleh dapat time freedom. Time freedom ni maksudnya kebebasan masa. Kebebasan masa ni dia tak bermakna kalau duit kita tak ada. Ada orang dia ada duit, contoh macam orang pencen kan. Tapi duit dah, dah ada masa. Duit pula tak ada. Tuan Syazwan kalau saya boleh tahu umur berapa? 29. Okey, 29. Muda daripada saya lah. Okay. So, sebelum 35 tu memang dah boleh capai lah semua ni. Orang kata boleh pencen muda. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi, yang ni nampak gambar ni, kami main badminton Isnin pagi. Ini cara layan Monday Blues. Kalau orang yang terpaksa pergi office, dia tak boleh buat benda ni. So, apa yang kami buat ni adalah sebagai motivation kepada orang dekat luar. Bukan nak provoke. Ini motivation sebagai inspiration. Tuan Fikri pun dia tengok je benda ni. Okay. One day dia pun akan capai. Ini mentor kami lah. Main dengan mentor. Okay. Dia bukan main sangat pun. Main sikit-sikit je. Tapi kita nak coaching dengan mentor. Okay. So tuan boleh buat apa saja tuan suka. Tak terikat. Sekarang pun tak terikat dengan bos, betul tak? Kan, betul kan? Cuma tapi yang pertama tadi tu. Adakah kalau tuan tidur malam, demam, tak buat kerja, boleh tak income macam ni masuk dalam poket? Okay. So kita kena check yang tu lah. Duit kita boleh dapat banyak. Dalam bisnes lain pun memang duit memang boleh dapat banyak. Tapi boleh tak kita dapat financial freedom maksud dia? Tak kerja ada duit. Lepas tu dapat pula time freedom. Ini kalau CEO pun mencari-cari peluang ni. CEO duit banyak tapi masa tak ada. Betul. Betul kan? Okay. Jadi bisnes public kita ada dua-dua. Okay. So yang ketiga, perjalanan VVIP setiap tahun. VVIP trip lah. Saya ni budak kampung je tuan. Saya lahir dekat Penang, duduk kat Penang tu 17 tahun. Lepas tu saya travel lah. Maksudnya saya hijrah lah study dekat Skudai, Johor. Memang nak kata pergi mana-mana tu susah lah.
Paling jauh pun saya pergi 3 negara ni je. Singapura, apa? Thailand dengan Indonesia. Itu pun memang bajet-bajet je. Sebab tu dia punya bajet nak juga keluar negara. Tapi kita tak perlu pun guna duit kita dalam bisnes public goal ni, biar public goal bayar kita punya VVIP trip. Okay, so Alhamdulillah lah saya dah ke Dubai, saya pergi Hokkaido, mana lagi? Switzerland, Itali, Cape Town. Ni bulan 8 ni akan ke Budapest. Budapest tu Hungary. Saya pun baru tahu ada nama Budapest dalam dunia ni. Okay, so public goal akan taja setiap seorang tu RM30,000. Ini satu tiket. Kalau 2 tiket, insyaAllah, Alhamdulillah saya dah dapat 2 tiket. Okay, so public goal taja RM60,000 lah seorang. Hmm. Okay. So tak perlu keluarkan duit apa-apa. Duit kita dapat yang tadi banyak-banyak tu kita dah simpan dah. Nak Hmm. jalan pun public goal sponsor. Faham? Okay. Right. Okay, boleh saya tanya, Tuan dah apa ni? Dah berkahwin atau belum? Dah. 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 Dah Okay, insyaAllah. So boleh pasang impian untuk honeymoon dengan isteri lah. Ada dalam tim kita paling jauh dia pergi honeymoon dekat Pantai Merdeka. Dia seorang kapten kapal. Kapten kapal dia punya gaji tu berpuluh-puluh ribu tapi dia tak ada masa. Itu ini semua last dapat pergi apa ni? Mana? Cape Town. Cape Town tu Afrika Selatan. Dapat bawa isteri. Okay. So yang keempat adalah bisnes ni boleh diwarisi. Sekali lagi, satu lagi soalan. Tuan dah ada anak atau belum? Dah. Dah juga kan? Okay, dah. Okay. Jadi bila kita buat apa-apa pekerjaan, cuba tanya balik diri kita, di akhirnya nanti apa yang kita usahakan tu dapat pada siapa? Macam kalau orang makan gaji, itu akan dapat dekat bos, dekat company lah. Kalau kerja sendiri macam Tuan Syazwan ni, adakah income tuan tu boleh diwarisi kepada anak? Kalau berlaku apa-apa pada tuan. Okay. Jadi bisnes public goal, apa yang kita usahakan tu dia takkan jadi zero. Tuan dah bina dah ni 1,000 frontline. Okay. Dah dapat income 5 hingga 10 ribu ringgit. Income tu takkan hilang. Dia akan dipindah milik kepada isteri dan anak-anak lah. Right? So ini satu kelebihan besar yang ada dekat public goal. Okay, so ini apa yang berlaku pada sahabat kami sendiri, Tuan Muda Abdul Rahman, dia sakit thalassemia. Dia tahu dah umur dia 17 hingga 30 tahun dia boleh hidup. Dan dia meninggal umur 25 tahun. Okay, so then what happened? Public goal memang kotakan janji, meninggal je bulan ni, bulan depan, dah public goal dah kredit kan. Dia meninggal, arwah meninggal nampak September 2023. Oktober 2023 terus public goal bayar insentif ni RM8,000 kepada mak beliau lah, mak arwah. Okay, so kita pun tak tahu bila masa kita kan. So kita kerja kuat-kuat dalam dunia ni, so kita tinggalkan yang baik-baik lah pada waris kita. Okay, so itu apa yang tuan akan dapat. Okay, so kita tak tinggal tuan seorang-seorang. Kita akan bantu tuan kalau tuan memang nak bersama kami lah. So misi G100 sekarang, kita dah ada 1 juta penyimpan emas. So kita sebahagian lah daripada misi ni. Dan sekarang kami mencari business partner, okay, untuk 10 juta penyimpan emas pula. Siapa yang nak bersama-sama kami tu. Alright. Okay, apa yang kita sediakan ada 4 lah. Yang pertama ilmu. Kita di bidang lain, saya belajar engineering. Okay, macam Tuan Fikri pun pejabat awam di bahagian tentera. Okay, memang kita pun tak tahu ilmu emas yang betul, ilmu bisnes yang betul, ilmu kewangan yang betul. Okay, tuan mungkin dah ada basic kan? Okay, so just upgrade je ilmu dalam ni. Dan kita belajar daripada seorang jutawan. Jutawan ni bukan lahir-lahir jutawan. Mentor ni memang dah melahirkan jutawan yang lain pula. Alhamdulillah. Okay, yang kedua tuan akan dapat apa? Toolset dan skill set. Maksudnya training. Training offline dan online. Cara dia macam mana. Okay, untuk orang baru. Okay, tadi tuan dah dengar apa yang tuan akan dapat. Iaitu screening. Adakah tuan sesuai dengan bisnes ni? Sekarang ni kami pula screening tuan. Okay, adakah tuan sesuai untuk jadi business partner kami? Alright. Jadi untuk orang baru,
dia tak perlu pening-pening lah. Utamakan 3 ni je training ni. Seminggu sekali. Sebulan sekali. 6 bulan sekali. Itu je training. Okay. Tak ada training, tak ada ilmu. Saya belum jumpa lagi lah. 8 tahun saya buat bisnes ni. Saya tak jumpa lagi orang yang tak ada training berjaya. Tuan Fikri sebab tu dia capai kejayaan tu sebab dia pergi training.